وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، عن أبي ذر قال: تعلموا العربية في القرآن كما تتعلمون حفظه. رواه Ibn Anbal fi Idah al-Waqf wal-Ibtida. Artinya daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, pelajarilah bahasa Arab bagi mendalami Al-Quran sebagaimana kami mempelajari untuk menghafaznya. Jadi inilah pentingnya bahasa Arab. Hatta diriwayatkan bahawa Imam Asy-Syafi'i 20 tahun lebih belajar bahasa Arab, kerana bahasa Arab ni base untuk memahami Al-Quran, hadis dan juga berkaitan dengan hukum, hakam, fiqh. Kalau tak faham dalam bahasa Arab, tak faham tentang seni bahasa Arab, jadi sukar untuk kita memahami dari sudut hukum hakamnya. Contoh, kita bila solat, kita kena diam je, jangan duk bercakap selain daripada Al-Quran, kan? Betul tak? Kita ni sekarang berbicara dengan Allah, maka suara kita ni adalah dalam doa Al-Quran dan juga doa lah. Okey, contohlah. Tetapi kalau seandainya patah-patah Al-Quran itu kita jadikan perbicaraan sesama manusia. Contoh, saya ada kawan nama Yahya. Saya dah berjanji dengan dia nak bagi sebuah kitab, dan saya simpan kitab tu dalam kotak sebelah, kotak almari, kitab berharga, takut tadi ada orang ambil, kan? Kemudian dalam janji itu Yahya tu lambat sikit, kita pun solat secara berjamaah, solat Isyak. Yahya dia datang jauh, musafir. Jadi bila semayang kita jadi imam, contohnya takbir Allahu Akbar, baca Fatihah. Lepas baca Fatihah, tiba-tiba Yahya datang. Tok Imam pasallah Yahya datang main duk cari buku yang dijanjikan. Jadi Tok Imam pun kata, ya Yahya khudil kitab biquwwah. Yahya pun faham, kena cari buku yang dijanjikan. Lepas tu Yahya kata, Aina al-kitab. Kita pun fi burujim musyayyadah. Dua-dua ayat Quran tu. Kan dia kata, Yahya pun tahu, duduk dalam kotak. Buruj kotak yang kukuh apa lagi. Kotak almari ni lah dia buka, dia ambil kitab lah. Elok dia nak pergi, Tok Imam kata, fa aina tadhhabun. Tu ayat Quran kat tu. Kan? Jadi adakah komunikasi itu diterima? Boleh tak kalau lagu tu dia cakap Al-Quran semua? Tak boleh, kan? Tak boleh membatalkan. Sebab tu Al-Quran dengan niat tu lillahi ta'ala, kita ni bicara dengan Allah Ta'ala saja. Tak boleh untuk kita lafaz Al-Quran dengan niat yang lain. Lillahi ta'ala. Tak boleh lafaz kemudian niat untuk nak memaklumkan kepada kawan kita. Begitu juga bila takbir intiqalah, imam pun Allahu Akbar, takbir kuat-kuat, nak bagi orang belakang dengar. Niat dia nak bagi orang belakang dengar. Patutnya dia takbir je biasa je. Sebab tu kita diperingatkan, sekiranya nak bertakbir, takbir itu niat dengan zikir, bukan niat dengan nak bagi orang belakang. Orang belakang itu dah larinya. Itu sebab tu kadang-kadang walaupun lafaz tu dah betul dan juga ayat-ayat Quran yang dibaca tu dah betul, kan, tetapi niat tu dah lari daripada landasan dia. Ini antara lafaz-lafaz yang boleh membatalkan solat. Sebab itu kita kena jaga. Sebab tu ulama bahas sampai boleh tak. Lalu kan
nak berdehem. Sekiranya dehem itu memang nak bagi isyarat pada kawan kita. Gimana tu? Kawan ingat kata, kita tengah solat. Kita pun nak pergi makan ni. Kawan kita pun tengah solat. Maka kita faham lah. Dehem dia tu minta kita tunggu sekejap. Apa jadi dengan dehem tadi? Batal. Kalau berdehem tu untuk apa? Melancarkan bacaan wajib, kalau baca Fatihah kita, kat situ ada pemaafan. Dimaafkan. Tapi sekiranya itu adalah bahasa isyarat kita dengan kawan kita supaya jangan tinggalkan kita. Sikit pun tak boleh. Ustaz, kalau yang takbir tadi tu, misal kata kalau disebabkan mikrofon rosak, boleh ke nak kuat? Tak boleh tak? Tak, kita takbir tu, takbir memang takbir ihram dengan nada suara yang jahat seperti biasa. Allahu Akbar. Kalau tak ada mikrofon, nanti ada Tok Bilal belakang. Allahu Akbar. Kita akan lantik. Okay. Pembahasan besok saya tak tahu. Nanti diperhatikan lagi oleh Ustaz saya inilah cara yang membacakan. Okey, ini contoh. Dan Ustaz, dia sebenarnya yang layak hanya Bilal dengan imam saja kan. Kadang-kadang ada makmum yang sengaja dia kalau dia nak jadi macam Bilal lah, maknanya nak bantu dengan niat nak bantu, tapi dia tak tahu yang benda tu boleh membatalkan solat dia. Sekarang ni minta Ustaz Sani halusilah perkara-perkara yang membatalkan solat. Ini contoh. Ini semua ni mempunyai makna. I, O, I, U, K, I, U. Semualah. Ini contoh. Tiba-tiba ada orang main. Macam mana nak buat ni? Tok Imam, Tok Qadhi tengah solat. Kan? Datang-datang, Imam Qadhi, saya tengah kalut ni. Saya nak pergi buat tindakan ni. Saya telah melanggar seseorang, mati. Sengaja ni saya bawa laju ni hampir 20 km je, melanggar mati. Jadi Tok Qadhi pun tengah-tengah solat, terus dia habaq hukum di tengah-tengah solat tu dia jawab di ini mempunyai makna apa? Dia daripada perkataan wada. Diam. Wada. Yang memberi makna adiyah. Apa lagi? Banyak dia ganti rugi. Kalau ada apa tu kena sedia ganti rugi ya. Tengah-tengah solat tiba-tiba ulat kapak lalu. So imam pun ti. Apa melati? Dia ada perkataan waqa dia menjadi wiqayah. Wiqayah ni maknanya jaga-jaga. Macam waqina azabannar. Waqina azabannar. Peliharalah kami daripada api neraka. Ti. Kalau panjang ti. Kalau pendek ti. Kalau saya bercakap dengan Azrin ti. Kalau cakap dengan Ustazah ti, dia panjang sikit. Sebab tu kalau baca doa kunut, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma afait wa qina tapi itu semua wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Satu hari kat KL ingat memang dibaca wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Kali tambah dengar tak apa lagi. Bulan kemudian tambah pula. Memang tak ubah juga. Waqina bi rahmatika. Kayaknya kita jumpa secara personal. Jangan cerita ramai-ramai macam ni, tak elok. Jumpa secara personal. Kita akan ada
waqina. Sebab kita berbicara dengan Allah, waqina. Dan itu asalnya. Kalau waqina, dia jadi bercakap dengan pihak perempuan. Itu. Betul tak Ustazah? Kalau ku, anda semua. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum. Qu, anda semua. Kalau qi, anda seorang lelaki. Kalau qi, anda seorang perempuan. Kalau ku, anda Jama'. ramai-ramai. Ustaz. Qu anfusakum. Ki muzakkar, ki muannas. Soalan. Mana soalan tadi? Zai. Aja. Tentang doa kunut tu, selalu yang panjang tu dua ayat yang di hadapan. Allahumma Allahumma hdina hdina fiman fiman hadait wa afina fiman jadi afait. hadiah pula dah. Jadi hadiah. Allahumma hdina fiman hadait. Hadaita hidayah. Kalau hadaita jadi hidayah, apa jadi hadiah pula. Tu betul lah kan? Tu panjang betul lah. 2 rakaat ke afai dia? Afai itu betul. Betul. Allahumma hdina fiman Hadait. hadaita wa afina fiman afait. Betul panjang. Okey. Kita akan masuk tu tajuk. Kita duk biasa dengan bahasa apakah, apakah adakah kali belajar bahasa Arab, tiba-tiba kawan buat terkejut kat depan tu, kita pun memberi makna adakah. Adakah? Tengah-tengah solat tu batal solat kita. Kalau terkejut tu lain. Kita memang seorang yang melatah kan, tiba-tiba kalau saja nak kawan Arab kita tu, kita pun apakah. I, kemudian ain apa makna ain? Ain bawah. Tengok kawan duk lain ada kita pun ain ni daripada kata al-wa'yu. Ustazah, apa makna wa'yu? Al-wa'yu, Daging yang lembut. Wahyu. Al-wa'yu ni kesedaran, Wahyu. penghargaan. So bila kita nak buat program, antara objektif ialah memberi kesedaran. So al-wa'yu. Al-wa'yu. So bila tengok kawan dua tersandarkan ni belakang tu, kita ni tengah semayang 4 rakaat ni, gerak siap-siap, kita pun sedarlah kamu. Kalau macam tu pun membatalkan solat kita, kerana ini memberi makna perbicaraan. Lepas tu nak berdehem pun kena kawal, kena jaga Supaya tak keluar urut-urut kan. dan macam-macam lah. Shi, ti, i, wa, banyak lagi. Agak-agak shi mana apa shi? Macam tahan sakit tak? Macam tu. Pun Boleh membatalkan tak? tu apa di kita punya ni maksud. Macam dia Dia nak sebut ya Allah tak boleh dah. Sentiasa berzikir ya Allah, ya Allah. Tiba-tiba sakit sangat. Allah Sebab boleh tu, kan? sebab tu orang yang sentiasa berzikir, dia aja dia Allah. ditafsirkan sebagai dia berzikir Allah. Kan? Okey, makna shi wasya yashi wasyan wisyayatan. Shi mengadu, memfitnah, membuat satu aduan.
She maksud dia membuat satu duan. Sebenarnya banyak lagi lah. Sya, shi, shu, ho, pi, ku, ka, ki, ku. Semua ada makna-makna yang tersendiri. Ka, mana apa ka? Ka. Kamu lelaki. Ka. Ka. Ni tak masuk tajuk gini. Okey, ka. Nanti kita dah belajar tentang saya, ana. Kita belajar tentang anta. Kita dah belajar tentang antum. Kita belajar tentang huwa, dia, hum. Okey. Ustazah sebut balik. Huwa, huma, hum. Ya huma kunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Boleh nak hafal. Tak apa. Kita pun tak ingat habis. Sebab tu ada anak murid kita ni lekar cikgu. Ana. Ana maksudnya saya. Okey, saya. Ana maksudnya saya. Anta. Kamu. Anta seorang lelaki. Antum. Kalau anta seorang lelaki Anti perempuan. lelaki. Anta Muzakkar. lelaki. Kalau anti Muannas. Perempuan. ya, perempuan. Antum Antum. antum Jamak kamu. antum ramai. Ramai semua. Kalau dua orang Antuna. antuma Antuma. dua orang. Okey. Antuna antuma. Huwa adalah dia. Huwa adalah dia. Dia perempuan. Jadi kita dah belajar hum, Huma. hum Lelaki dia. mereka Semua semua mereka lelaki. Huma. So kita nak fokus kepada huwa, huma, hum, Ya. ia, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Mana perkataan yang paling kita guna banyak dalam ibadah kita? Tum. Ya. Pertama sekali ialah ana. Ana dengan Kita akan guna perkataan ana ni sahaja aku solat, sahaja aku ambil wudu, sahaja aku dengan niat. aku bernaik saksi, apa lagi? Aku bersaksi. Aku bersaksi. Semualah ana lah. Yang paling banyak sekali dalam solat kita guna ana. Jadi ana ni maksudnya saya lah. Saya. Dia tekan lelaki dan perempuan, maka kita guna ana. Saya. Yang kedua, yang kita kata ganti nama yang paling banyak sekali kita guna selain daripada anak, dah tentu kita kepada Ya Allah. Anta Allah, Ya Allah, Anta. Anta. Anta ni kita kata engkau ke kamu? Kau lah. Lagi selain dah tu, ana, anta, Antum. Kalau doa pun dia semua ana lah. hum. Ya, hum pun kita selalu guna hum. Kami. Hum ni mereka. Mereka. Hum. Huwa. Huwa dia lelaki. Dia lelaki. Dia. Kalau dia Perempuan. dia perempuan. Kita jangan gunakan dalam dia perempuan. Yang selalu kita guna ana, anta, huwa. Betul tak? Dalam salat dulu. Hum pun ada. Hum. Hum ada guna. Sebab kita dalam doa. Antuma jarang. Huma jarang. Dalam doa untuk mak ayah ada kata huma. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma.
saya ni saghira. Itu untuk dua orang muayyan. Baik, kita fokus pada ana dan anta dulu. Untuk ana, saya, dia ada beberapa perkara yang berkaitan dengan domain milikan. Contoh, buku saya, my books. Ada S tak? My book. Ada S kan? My books, buku saya. Okey, sekarang ni nak sebut buku saya. Kita tambah huruf ya. Jadi kalau buku, kita pun tu buku. Kita tu tambah ya. Kita bi. Bacaan dia kita bi. Kita bi. Ni pen, qalam. My pen, qalamun. Jadi nak jadikan ini adalah pen saya. Pen saya. Kita tambah ya. Qalamun jadi qalami. Okey, pen dia akan jadi qalam. Qalami. Pen saya. Okey. Kataba menulis. Kataba menulis. Kataba tulis. Penulis katibun. Katibun penulis. Maktabun meja. Maktabatun pembuat meja. Dia punya meja. Maktabatun. Maktabatun, maktab. Okey. Maktabun meja. Meja. Maktabatun library. Oh, Library. betul kan? Library. Dia bermula dengan perkataan kataba. Kataba, katibun, maktabun, maktabatun, miktabun. Dia banyak pecahan. Sekarang ni cuba ubah menjadi meja saya. Meja saya. Maktabi. Bagus, Cik Osman. Maktabi. Yun. Maktabi saja. Maktabi. Perpustakaan saya. Maktabati. 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 Okey. Dia faham dah tak? Kalau penulis saya, Katibun. katibun penulis. Katibi. Ni penulis. Tapi penulis saya. Katibi. Sebab Kitabi. penulis tu dia bukannya barang, dia Katibun. perbuatan. Jadi dia Katibun. tak boleh katibi. Katib. Asalnya kataba. Kataba. Kataba ni fi'il, perbuatan. Katabi. Katibun ni seorang penulis. Katibun. Seorang penulis. Dia isim. Al-Katib. Al-Katib. Kadang-kadang kita jumpa Al-Katib ni sebagai setiausaha. Katib. So inilah setiausaha saya. Inilah penulis saya, pencatat saya. So kita kata Katibi. Katibi. Okey, ini nak bagi cerita tentang yang berkait dengan anak. Anak. Saya.
Kalau buku saya kitabi, kalau pen saya qalami, kalau sekolah saya madrasati. Maknanya daripada ana dia jadi ya je tambah. Nak bagi kita kata Rabbi, ya tu Tuhan saya. Rabbun, contohnya Rabbun, Tuhan. Rabb, Tuhan. Rabb, ilah. Okay. So kita tambah ya, Rabbi, Tuhan dia akan saya. jadi Rabbi. Asalnya Rabbun, Rabbu. Asalnya bila ditambah dengan ya, jadi Rabbi, Tuhan Tuhanku. saya, Tuhanku. Ilahun, ilahi, ya ilahi, ya Rabbi. Ditambah ya ni adalah Tuhan saya. Boleh? Boleh tekan ni. Bagi faham yang tu dulu. Rabbana, Tuhan kami. Nah, tapi dia guna ana. Na belakang. Satu lagi. Nahnu. Nahnu, kami. Jadi nak bagi tahu kata Tuhan kami, pen kami, Meja kami. ada? Meja Meja kami. Library kami. Kita tambah saja untuk kami. Na. Tambah na. Okey. Na dua. So kita contoh Rabbun tambah na. Jadi Rabbana. Rabbuna. Rabbuna. Kalau tadi jadi ilahi, jadi Rabbi. Rabbul. Rabbana, Rabbuna. Pasti apa baca Rabbana? Pasti apa baca Rabbuna? Pasti apa baca Rabbina? Ada juga tu. Domir. Okey, itu nanti kita akan sambung berkaitan dengan faktor-faktor yang menjadikan ia berbaris atas bawah dan kasar. Dia ada ayatnya. Ada ayat. Contoh lagi, okey. Baik. Ilah, ilahi, Tuhan kan? Ilah. Kalau nak kata ilahana jadi apa? Tuhan kami. Ilahana. Dia campur na dulu. Okey, na. Maka dia jadi Ilahana. 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 Ada nasyid kan? Nahnu adalah kami. Nahnu adalah kami. So untuk menjadikan makna wahai Tuhan kami, kita sebut ya Rabbana. Ya Rabbana. Kalau wahai Tuhanku, ya Rabbi. Ya Ilahi. Pernah dengar tak? Ya Ilahana. Pernah dengar kan? Jadi ya Ilahana. Ya Rabbana. Pasti apa tak dia baca ya Rabbuna? Boleh tak kita baca ya Rabbuna? Kita kena baca ya Rabbana, ya Ilahana. Itu undang-undang bahasa. Bila ada nida, seruan ya, dia mesti masukkan idhafat. Ya Rabbana, ya Ilahana. Baris dia bertukar. Baris dia dia ada undang-undang, tapi apa yang itu kita akan terangkan lagi. Okey, ada soalan? Itu dari sudut isim maknanya buku saya, meja saya, Tuhan kami, Rabbuna. Sekarang ni kita nak masukkan peranan ana ni dalam perbuatan. Minggu lepas kita dah belajar tentang fi'il madhi, fi'il mudhari' kan? Madhi baru Ustaz. Baru madhi, Mudhari' belum. fi'il madhi. Fi'il madhi. Lepas tu ada fi'il Mudhari. Mudhari'.
fi'il madhi yang lepas. Fi'il mudhari Present tense. Sedang dan yang sedang dan Akan datang. akan datang. Itu mudah sikit. Kita secara bahasa Melayu. Itu Sedang berlaku dan akan datang. baik. Antara yang selalu kita guna, saya bersaksi. Dan saya bersaksi. Tentang usalli nawaitu nanti dulu. Kita masuk saya bersaksi dulu. Sebab syahadah ni yang pertama. Dia mula kata dengan shin, ha, dan. Okay. Syahadah, syahid Allah. Syahidah oleh, syahadah oleh. Baik. Untuk anak dalam fi'il mudhari asyhadu. Untuk fi'il madhi dulu. Saya menyaksi. Saya menyaksi. Nak kata apa? Syahidah. Syahidah. Okey, ini perkataan asalnya syahidah. Siapa ingat perkataan syahidah dalam Quran? Syahidallahu anna. Syahidallahu annahu. Allah bersaksi. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa. Baik, sekarang saya bersaksi. Ashhad. Kita selalu guna perkataan Ashhad. Ashhadu sebab kita selalu kena continuous. Persaksian ni kita kena continuously. Maka kita selalu guna perkataan ashhadu. Ashhadu ni dalam kategori fi'il mudhari. Sedang. Ashhadu. Baik. A ni menurutkan saya. Saya. Menurutnya saya bersaksi. Kalau saya telah bersaksi, dia kena syahidu. Syahidu. Saya bersaksi. Kalau ashhadu, saya bersaksi dulu, kini dan selamanya. Ashhadu. Saya bersaksi, sedang bersaksi dan akan terus bersaksi bila-bila sampai bila-bila pun. Abadan ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu. Kita perdalamkan sikit lagi tentang untuk saya. Maka kita simpulkan untuk saya ada perkataan hamzah di hadapan dan untuk fi'il madhi kita letak ta, dan untuk fi'il mudhari kita letak hamzah. Ini perbuatan yang telah nafas fi'il madhi, fi'il mudhari. Boleh ingat balik tak? Pengajian dulu 10 tahun yang lalu. Boleh. Baik. Saya telah pergi. Okey, pergi ialah zahaba. Zahaba telah pergi. Zahibun orang yang pergi. Zahaba, zahibun, apa lagi? Yang selalu dengan perkataan zahaba. Azhaba. Azhaba. Zahaba sama ya. Azhaba tu Nak kata azhaba. Izhab. Oh, izhab. Azhaba, izhab. Lagi? Yang selalu jangan pernah dengar perkataan mazhab. Pernah dengar kata mazhab? Mazhab. Mazhabun. Lagi tu tak? Mazhab.
Zihab. Jihab. Okey. Zahaba pergi. Zahaba maksudnya pergi. Zahibun orang yang pergi. Azhabu saya pergi. Izhab pergilah. Kalau tidak kau akan menyesal. Mazhabun jalan. Jalan nak pergi. Mazhab ni satu jalan. Zihab perjalanan ataupun boleh jadi mana bila dah pergi dia pun hilang. Zihaban wa ijaban pergi dan balik. Baik. Sekarang ni kita nak kata saya telah pergi. Saya telah pergi. Macam betul. Saya telah pergi. Kita ngajak apa student-student yang student ni memang kita beri dia cepat. Tambah huruf Zahabtu. Saya telah pergi. Zahabtu ila ke. Ila tu kepada kan. Zahabtu ila nak pergi mana? Nak madrasah. Zahabtu ila al-madrasah. Zahabtu ila al-madrasah. Saya nak pergi ke kantin. Tidak lagi. Ilal mat'am. Azhabu. Ila tamam. Okey, tidak lagi. Tidak lagi. Saya nak pergi ke kantin. Lepas mayanglah. Azhabu ilal mat'am. Ke kantin. Restoran. Azhabu ilal mat'am. Jadi azhabu ni fi'il yang belum berlaku lagi dan akan berlaku. Ataupun dia sebut azhabu saya sedang pergi. Azhabu saya sedang pergi. Kalau zahab tu saya telah pergi. Itu makna tentang penggunaan untuk fi'il madhi dan juga fi'il mudhari'. Kalau ada soalan. Untuk anak. Tapi kalau mungkin untuk anta anti untuk antuma anta anti itu dia punya antuma dengan dia pun sama kan dengan kata Antuma anta untuk anta anti tapi biasanya kalau berdua akan menggunakan perkataan kami. Kami berdua. Kami berdua. Contoh saya dengan Ustaz Osman nak pergi kantin. Ustazah tanya kami, aina tadhhabani? Aina tadhhabani? Saya pun jawab, nahnu nadhhabu. Kebiasaannya Arab ni kalau dua orang mereka akan guna kataan nahnu kami. Nahnu nadhhabu ilal mat'am, ilal madrasah. Okey. Kita kembali kepada kalimah yang kita guna di dalam solat kita. Ashhadu. Ashhadu maknanya saya. Ashhadu ni maknanya saya. Ashhadu an. Okay, apa? Oh, sekejap ya. Bangun buku kata-kataan. Masa macam bururi kan. Allahu Akbar. Okay. Ini adalah huruf. Kita dah bahaskan ada isim, ada fi'il, ada huruf. Isim, fi'il, huruf. Baik. Ashhadu fi'il mudhari'. Nak kenal macam mana fi'il mudhari' kita dah belajar dalam minggu lepas. Bila boleh masuk huruf huruf yang disebutkan sebagai hamzah untuk ana, ya untuk dia, nun untuk kami. Contoh ashhadu, yadhhabu, nadhhabu, tadhhabu.
Memang tak ingat kot. Kan, pasal banyak 3 minggu sekali, memang tak ingat dah. Tapi kalau tengok balik nota balik, satu kalimah yang boleh masuk huruf kat depan dia tu, ta untuk tadhabu, hamzah untuk ashhadu, ya untuk yadhabu, nun untuk nadhabu. Maka kita dah kenal ini adalah fi'il. Kalau semua huruf tadi, huruf ya, huruf nun, huruf ta, semuanya menunjukkan ini adalah fi'il mudhari'. Okey, takat tu saja ulang kaji bagi pelajaran minggu lepas. Last soalan sekiranya ada. Ingat Ustaz yang tanya tu tadi Ustaz. Ya. Last soalan jika sekiranya ada. Ustaz, kenapa kalau macam syahadah kita asyhadu? Tapi kalau usalli, kenapa kita usalli? Kenapa bukan baris atas juga? Oh, bagus soalan ni. Ulama fiqh dah bahas dah. Kenapa solat usalli? Kalau ambil wuduk nawaitu. Bila puasa nawaitu, tapi solat usalli. Kenapa tak? Nawaitu solat. Kan? Kenapa dia tak asalli? Okey, usalli. Sahaja aku. Usalli. Ini nak semayang ni. Kalau sallaitu, Solat lah. aku dah solat. Solat itu. Ini dah. Ini memang nak buat. Sedang. Betul, tapi dalam nak buat dalam perjalanan. Dalam perjalanan. Nak solat ni. Dia panggil fi'il mudhari'. Usalli. Sedang. Lepas kita bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallaitu. Sudah. Tapi maksud saya, kenapa asyhadu tu, alif tu, hamzah tu pada atas, tapi usalli tu, alif tu pada depan. Oh, itu soalan dia. Soalan dia. Bagus soalan ni. Aras tinggi. Oleh kerana masa mencemburui, mungkin saya akan jawab Minggu hadapan. Ini dia panggil dalam bahasa Itu bulan depan. Dalam bahasa Bulan depan Arab, kan? dia panggil Bulan depan. Sima'i. Sima'i. Saya akan masuk bab sima'i. Pasal apa syahidu, pasal apa azhabu. Dia banyak. Pokoknya dia berdasarkan sima'i. Kita dengar daripada asas-asas orang Arab cakap gitu. Dia hukum dia begitu. Ada juga. Nanti saya akan terangkan secara lanjut. Lurah tu dia punya ni lah, lurah dia lah. Maknanya Lurah orang dia dah cakap dan daripada juga awal. kedudukan kalimah tu. Kan dia jadi sallaitu, nawaitu, usalli, asyhadu. Kadang-kadang kita jumpa akhruju. Kadang-kadang ukhrija. Kadang-kadang ukhraju. Dia ada faktor-faktor. Oleh kerana masa mencemburui, nanti saya jawablah insya-Allah. InsyaAllah. Ingatkan saya. Sama ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.